Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Saya Ferji Alexis anak Tony dari SMK Sadong Hile dengan kod YEA 8303. Dengan penuh rasa bangga dan semangat, saya akan membawakan sebuah perkongsian yang bertajuk Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035, iaitu 5 ciri murid sejahtera. Ada 5 ciri murid sejahtera, antaranya beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan dan berkeyakinan. Impak kepada murid akan menjadi lebih berdisiplin, manakala guru pula akan menjadi lebih inovatif dan sekolah akan menjadi lebih kondusif. Kesimpulannya, Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 merupakan satu transformasi besar dalam sistem pendidikan negara. Baiklah, sekian terima kasih atas sokongan dan perhatian semua pihak yang sentiasa bersama dan menjayakan aspirasi pendidikan negara.